Soalan, kenapa kadar faedah pinjaman rumah tak sama untuk semua orang? Pernah rasa tak macam, kenapa loan rumah orang lain murah gila tapi aku punya mahal? Bukan nasib. Ada sebab sebenar di sebaliknya. Ramai tak tahu interest rate pinjaman rumah bukan semua orang dapat sama. Ada 3 benda besar yang bank tengok. 1. Profil kewangan. Kalau profil anda tak cun, contohnya komitmen tinggi, sikris tak cantik, bank terus turunkan grade anda. Bila grade jatuh, rate pun tinggi. 2. Bank berbeza. Rate pun berbeza. Bank A mungkin bagi serendah 3.55%, tapi Bank B paling rendah 3.65% je. So kalau anda mohon dekat Bank B, jangan terkejut bila rate dia memang tinggi sikit. Hai, saya Melissa, saya bantu orang buat refinance dan loan rumah. Kalau nak saya bantu, komen bantu di bawah. 3. Jumlah pinjaman. Semakin kecil jumlah pinjaman, semakin tinggi rate. Bank lebih suka bagi diskaun dekat loan yang lebih besar. Jadi, kalau nak dapat rate rendah, pastikan profil anda kuat. Pilih bank yang betul dan kami pun boleh bantu banding semua bank untuk anda. Senang, cepat dan tak pening kepala. Untuk semak kelayakan loan rumah, pergi ke profile page dan mesej kami.